Thấy đấy bao lắm mày.这个对面的我的朋友呢？对呀、不要不要，谢谢。不要谢谢。我吃做，我朋友说要分给太太这样。哦，好，我吃不下。哎，我这个号码上好了。OK， 给妹妹等一下也可以。我要跟你买3条那个花花。你这个在阿妈那个我吃。现在拿了也可以。这样来一个。为什么还等晚上？Bismillah. Nah ini timun yang dibeliin nyonya di rumah Ama itu. Ini ayam sisa kemarin saya panasin. Sambal secukupnya aja, sedikit aja. Bawang putih, cabai ya secukupnya aja. Tapi dari rumah Ama, pedes banget ini. Sambal bawang. Ini gula, micin, sama garam. Lah. Gini jadi menu yang saya spesial. Aku mau bikin sambal mentah, sambal bawang. Bawang putihnya jangan banyak-banyak teman-teman. 2 aja cukup. Yang kecil nggak usah gede. Nah, bakwannya cantik banget, ngasihnya banyak banget ya. Ini bakwan itu kalau beli paling ya 100 NT teman-teman. 100 NT termasuk wis murah banget. 50.000 rupiah. Kita ambil nasi ya. Jadi mic saya itu suka error teman-teman gara-gara jatuh. Ya resikonya kayak gini. Ono sambal bawang, nasi juga, ada timun dan ayam gorengan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah waktu ini makan teman-teman. Beberapa hari yang lalu itu ada berita duka teman kita yang kerja di sektor informal atau menjaga orang tua atau membantu rumah tangga di Taiwan. Kerjanya itu ada di daerah Taichung dan terjadi lagi ya teman-teman penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya kepada mbaknya. Saya lihat beritanya itu nggak full teman-teman, saya lihatnya dari Mbak Bro. Seorang majikan di daerah Taichung yang bernama Ho dan kedua putrinya menganiaya dan memukul seorang PMI. Ia diminta bekerja 21,5 jam per hari. Gaji dipotong dan dibatasi kebebasannya. Ketika agensi merasa ada keganjalan dan dilaporkan ke NIA, PMI tersebut akhirnya diselamatkan. Usai penyelidikan pihak kejaksaan, 3 orang dituntut sesuai hukum. Tim khusus Ditjen Imigrasi tiba dengan surat geledah. Mereka menerima laporan bahwa seorang wanita bermarga Ho di Taichung mempekerjakan seorang PMI untuk merawat putranya yang terkena stroke Mei tahun lalu. Namun majikan dan kedua putrinya sering menganiaya, memukul, dan menahan PMI dengan alasan kerjanya tidak efektif. Kasus ini baru terungkap setelah agensi datang menjenguk. PMI ini tiba Mei tahun lalu. Selama bekerja 9 bulan, jam kerja hariannya mencapai 21,5 jam. Majikan ini tidak hanya memotong upah, namun juga sering menampar, menjambak rambut, dan membentur ia ke dinding, memotong pakaian dalam, bahkan mencokok mulutnya dengan selang pancuran. Mereka juga menyita ponsel dan paspor PMI untuk membatasi mobilitas dan komunikasinya. Kantor Kejaksaan Distrik Taichung memerintahkan penggeledahan pada akhir Maret dan penyelidikan berakhir pada 22 Mei. 3 orang termasuk majikan bermarga Ho dinyatakan terlibat UU pencegahan perdagangan manusia dan akan diadili sesuai UU penganiayaan dan kejahatan kriminal, merampas kebebasan bergerak dan ancaman keselamatan. Kasus serupa di Taiwan memiliki tingkat hukuman yang rendah di pengadilan. Disarankan agar perawat migran rumah tangga dimasukkan dalam UU Ketenaga Kerjaan atau dilindungi oleh UU Layanan Rumah Tangga. Oh, Masya Allah, sampai merinding. Kerja dimanapun itu teman-teman, nggak cuman TKW Taiwan,
di Indonesia, di Hong Kong, di Arab Saudi, di manapun itu, yang namanya kita kerja ikut orang itu resiko itu taruhannya nyawa, teman-teman. Nasib orang kita nggak ada yang tahu. Seperti kakaknya ini yang bekerja di Taiwan, baru datang ke Taiwan, beliau itu beliau kerja itu baru berapa bulan kalau nggak salah ya. Aku kurang begitu mengikuti, teman-teman. Saya bahkan tahu berita itu dari Mbak Bro. Saya sendiri tidak mempunyai aplikasi TikTok, teman-teman. Saya jarang banget melihat TikTok. Karena kalau misalkan saya masuk ke TikTok, teman-teman, TikTok kan beritanya baru semua ya, teman-teman. Saya itu kadang melalaikan ngedit video itu, kadang saya lalai, teman-teman. Saya kayak terlalu sibuk ngelihat apa yang baru di TikTok, apa yang baru di TikTok. Jadi saya memilih untuk saya tidak menggunakan TikTok karena itu akan membuat saya terjerumus terlalu dalam ke dalamnya seperti itu. Terus saya tahu berita itu karena di-share lewat aplikasi WhatsApp. Oh, datang, Bu. Mangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Thầy thầy. Thầy thầy 回来啊？妹妹要回来啊？thầy thầy吃饱了没？这个对面的我的朋友呢？对呀。不要不要，谢谢。不要谢谢。我吃昨天我朋友说要分给太太这样。哦，好，我吃不下。哎，我这个放马上好了。OK， 给妹妹等一下也可以。我要跟你买3条那个花花。你这个在阿妈那个我吃。我是说那个电顺呢？我放冷藏。好，我来炒放。要煮汤啊？哎，煮汤时候放越久越好吃，滚入固入好吃。哦，我等太太，我放冷藏一下。我知道你的意思，不会。这个我朋友对面，因为太太要送给他，那个他说要分给太太这样。太太可以生看看呢。我们的那个电顺在哪里？孙子。没有，只有看到红萝卜。我吃昨天的鸡那个喽，鸡肉我加的。太太要放什么东西？鸡肉是猪肉？我喜欢哈，用排骨。啊？你要吃就放鸡肉了。不要。这个什么汤要吃你就放鸡肉。不要不要。我觉得。Tiba-tiba nyonya pulang. Là太太刚才吃鹅肉，太太中午。那吃什么东西？太太吃bawang在市场那边是在生蚝里面。卤，那刚才那个太太不吃东西。我炒给太太，太太不吃。那他们凭什么吃？凭什么？
那个东西别什么了没有？刚才你大在的，碗啊，你在的也不煮的。大家哦这么热，家里都没有人，干嘛要煮？随便叫阿玲买一个45块就可以解决一餐了，谁要煮？那个肉丸45块，你听懂吗？对，有人在厨房又开冷气哦，太太，有人放冷气，很像三姑姑的厨房也有一个冷气啊。今天早上药还没有吃。还没吃饭的药对呀、啊？还姑要下去供一下。哎，休下去休息。来吃药啊。Aduh. Pedasnya Masya Allah, pedasnya nyetak teman-teman. Nyetak itu nempel banget ke tenggorokan. Tapi ayamnya enak banget ini, ayam aku kemarin goreng. Aduh, meneteskan air mata. Nangis ya. Nasinya pulen tapi panas. Ayamnya enak banget teman-teman. Ini kemarin saya ayam kuah itu sama ayam nyonya beli itu tak tambahin lada, micin, royco, gula garam seperti itu. Gampang banget. Mantap jiwa, tiba-tiba nyonya pulang. Mantap jiwa. Timunnya enak banget, renyah banget. Ini dari rumah ama sana. Renyah, kandungan airnya banyak.
bakwannya enak banget. Dari manis, asin, tidak berminyak. Wih, dinginnya seenak ini. Wow. Gue yang xiao. 这个阿妈的小黄瓜很那个，咖喱咖喱。妈，这个也好吃哦。嗯，哪一个阿妈的？经典，水分很多。那我今天要买那个3条也是小黄瓜大的。嗯，那个不是猪档哎。不是小黄瓜大的。对呀、哎呀，以前太太买给我那个，不是，它也是那个太太跟谁买？气鬼啊，不是气鬼啊，跟那个麦当劳后面那个阿妈，嗯，我跟他买这个菜。以前你也跟他买，以前太太有买过这没个帅哥。以前也帅哥买。嗯。现在小黄瓜时间到都很好吃。这个也好吃。哎呀，那时间到就很好吃啊。嗯。那你哦，今天我给买他这个菜跟他这个自己种的，这也好吃啊。长豆这个好吃。这个长豆也很好吃。看这个了，很好吃的。我朋友做它不油，一点油都没有。什么？这个薏米冰，他做很成功这样了。那我就是看晚上我吃，我现在一直给我就好了，我肚子好饱。现在尝一点点算了。不要了啦，想睡觉啊，头晕晕的。加放薏米。哎呦，这个是什么？玩什么东西？它就3袋这么多，你不是一块一块的吗？对呀、就变成这么多了，6块哦。姐姐有跟我讲哦，排骨不要放太多。对呀、我这样打起来怎么变这么？ Sambalku juara. Rasa bawang putih mentah, cabai suager, micin, gula, garam. Oh. 就是怕你说这个煮子呢，没样炖啊，到晚上就不好吃。 Jadi gue tatian pakai jajan. Seka ama tak siya huang kwa bicao, uing 这样了，gari-gari。Cocok banget.
Daun bawangnya banyak, ada wortel, jagung tidak berminyak sama sekali. Enak banget. Tepungnya nggak banyak-banyak. Oh. 妹妹要吃饭。Ini tinggal kita colekin pakai ini, wis mantap jiwa. Paling enak ya sekarang.妹妹，要不要吃玉米饼？很好吃。不要。Nggak mau. Urut semua好吃说有味道，哎呀，要吃什么，妹妹？本来是肯德基最好吃。Ini mau tak habiskan rasanya, saking enaknya.妹妹有开冷气啊？因为刚才他走路，才这么样不热。Enak banget sih, beneran. Ini bakwan jagungnya manis ya, ada manisnya. Ini gak tahu ditambahin gula apa enggak ya.哦，出来出来。现在拿了也可以。这样来一个。啊，为什么还等晚上？妹妹，我吃过了。真的，这个不一样哎，一点点，一点点，一点点来，这样一点点。这个是玉米红萝卜，没有下，什么都没有。他们外劳做的，对面那个外劳。红萝卜葱这样的没有什么关系，这样一点点，剥一点点。对呀，好吃啊。
是，哎呀，对呀，刚吃热的时候好吃。尝一点点。对呀，一米要吃啊。哦。Jadi itu nyonyaku itu kalau misalkan benar-benar kenyang, beliau juga nggak mau ngambil makanan teman-teman atau nyobain. Karena nyonyaku tadi pagi pulang setelah ambil darah, beliau makan di pasar. Setelah itu siangnya makan lagi di salon. Setelah itu beliau pulang karena cucunya perempuan mau pulang makan. Jadi beliau nggak kuat teman-teman, perutnya tidak seperti saya. Kalau saya ibaratnya seberapa banyak itu bisa masuk, orang tua beda dengan kita. Nah, kakak yang dianiaya oleh majikannya tadi kita doakan semua, semoga segera pulih dari trauma, semoga segala kesehatannya mulai pulih lagi. Semoga hukum di Taiwan ini lebih ditegaskan lagi. Kita sebagai pembantu rumah tangga di Taiwan atau pekerja migran sektor informal, semoga kita dimasukkan ke dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jadi kita itu benar-benar dilindungi. Seperti itulah teman-teman. Untuk lebih lengkapnya silahkan teman-teman lihat di berita. Ini kita ke salon ya. Saya enggak bawa tripod, enggak bawa apa-apa. Cuman bawa HP, enggak bawa mic. Suruh ambil barang ke salon. Tiap hari kayak gini ngambil barang. Anak wong turu ngambil barang. 奶奶不是要睡觉？他睡觉。他睡觉你来拿。还有油啦。欢迎来啊！这里可以等人。啊，你太太在睡觉？对，昨天没睡觉。昨天没睡觉吗？昨天睡不好。睡不好，被你吵得睡不好。现在睡觉，他晚上又睡不着。他昨天去做小花妈。他要吃那个安眠药没有关系的。安眠药，安眠药。吃安眠药都睡不着。对呀，不是啦，我的意思等一下晚上如果睡不着，睡不着，安眠药塞吃安眠药。对。听得懂吗？ Oke lah. Oke, bye-bye. Suruh ambil ini. Pokoknya wis ada aja. Aku tuh ada saja. Kita lihat ya, jalanan ini mau sampai kapan? Apa secepat itu? Nah, ini habis ada kecelakaan ya. Ono Pak Polisi. Nah, ini aku mau buang baju ya. Kok mobil kayak gitu. Buangnya di sini. Ini bajunya, baju bekas teman-teman. Masukin sini. Nah, ini khusus ya, khusus buang pakaian bekas. Ini biasanya di itu lagi. Nah, jadi di sini ibaratnya pakaian yang masih layak pakai atau baju bekas itu buangnya ada tempatnya teman-teman. Rosok sendiri, sampah apa sendiri, semua sendiri kayak gitu. Jadi orang yang membutuhkan masih bisa ambil, masih bisa pakai. Atas keterbatasan waktu saya, stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, bye-bye.